Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Ainur Munirah binti Mahmud, Guru Perpustakaan Media SMK Kuala Kurau, Krian Perak. Saya telah dilantik sebagai Guru Perpustakaan Media pada tahun 2013 dan sepanjang saya menjawat jawatan tersebut, banyak pengalaman yang saya kutip untuk saya terus mengembangkan potensi bagi pusat sumber sekolah saya dan juga bakat serta kemenjadian yang ada di SMK Kuala Kurau untuk dikembangkan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan, malah mungkin juga satu hari nanti peringkat antarabangsa. Sepanjang saya bergelar GPM di SMK Kuala Kurau, sebenarnya telah banyak sejarah dan momen-momen manis yang telah tercipta, khususnya bagi kejayaan Pusat Sumber Zakbar SMK Kuala Kurau dan TVPSS SMK Kuala Kurau. Bagaimana susahnya pekerjaan itu tidak mustahil jika bersatu. Itulah kata-kata Zakbar yang menjadi prinsip utama bagi kami seluruh warga Sekurau memacu kejayaan dan kemenjadian murid-murid Sekurau.